Alright guys, welcome back to the channel. Jadi guys, dalam video kali ini kita nak buat video yang sangat-sangat penting untuk trader-trader sekalian. Okay, so dalam video lepas kita dah beritahu, alright, yang next video kita nak buat video cara layan profit. Okay, jadi guys, antara struggle ramai orang selain dapat entry yang sharp adalah exit. Okay, dia dah dapat entry yang okay, dah entry breakout, dah entry RBS, pullback. Okay, tapi dia jual terlampau awal. Ataupun jual terlampau lambat, contoh. So dalam video kali ni kita nak try share kan, macam mana sebenarnya nak layan profit ni ketika momentum trading. Jadi sebelum kita go deep into our topic, jom kita cerita update market. Jadi firstly guys, untuk market update ni, alright, kita nampak volume market dah semakin aktif. Itu first. Okay. Ayat lain dia, dulu mungkin you 2 minggu untuk you nak capai target you. Contoh you beli satu counter, dia nak naik let's say lah 10% tu makan masa 2 minggu. Mungkin sekarang 1 minggu je. Okay. Itulah. Okay. Perumpamaan mudah saya boleh bagi. So banyak konten dah sangat-sangat aktif, sangat-sangat rancak, capai target pun sangat-sangat laju. Saya pun target kadang-kadang beberapa hari, tiba-tiba kejap je dah naik kan. Macam tu. So Alhamdulillah, okay, memang inilah market, keadaan market yang kita sebagai momentum trader suka, nak kan. Jadi harapkan momentum macam ni berkekalan, dan insyaAllah kita nak diimprove lagi. Kita tahu foreign pun, kalau kita tengok chart foreign, alright, dah start masuk balik. Guys boleh tengok foreign punya chart. Okay. Dan FBM KLCI, kita nak go through sikit FBM KLCI. Kita boleh tengok hari tu lowest 1387. Okay, but that's the lowest lah. Kita cakap that's the lowest, dan dia dah masuk balik 1004. Obviously dia dah masuk balik 1005. Okay, so kita tengok, right, kita ambil satu resistance dekat sini. Okay, this is the previous resistance. You guys boleh tengok dekat sini kan, untuk FBM KLCI. Okay, sekarang ni kita ada next resistance dekat sini 1536. Nampak kat sini, clear, agak clear support yang lama juga. Alright, so if dia boleh breakout sini, obviously momentum kita makin kuat lah. Alright, but mungkin dia akan rehat sebab dah naik straight sangat ni. Mungkin akan rehat sekejap, mungkin macam tu, relax steady sekejap kan. It's good. Okay, and then kemungkinan akan boleh breakout. Alright, so next resistance kat sini lah. Dan ni guys boleh tengok, if breakout kat situ, kemungkinan dia je pattern lama. Okay, alright, so kemungkinan if breakout sini, dia akan teruskan momentum. Okay, so itu yang kita harapkan lah. Jadi if you guys ingat siapa yang trade tahun lepas kan, market memang sangat-sangat aktif bulan Mei, bulan Jun, Julai, macam tu lah kan, lebih kurang. So you guys boleh tengok FBM KLCI kat sini lah, around Mei, nampak. Mei, Jun, Julai, nampak. Lepas tu Ogos tak jatuh, kalau you guys ingat. Okay. Alright, so itulah serba sedikit keadaan market. Jadi topik kita pada hari ini adalah cara layan profit ketika momentum trading. Okey. Jadi kita tahu problem bila trade ni, one of the big problem ramai face okey, adalah in terms of nak hold counter tu. Jadi bila kita cerita hold counter ni, bukan maksudnya kita hold tu nak hold berbulan-bulan, tak. Let's say contoh, kita ambil lah even intraday punya setup pun, contoh kita nampak ada satu counter breakout. Okey, ni bukan kita cerita hold tu hold berbulan-bulan. Ni saya explain. Okey, apa maksud saya. Jadi bila counter tu breakout, ramai trader yang dia suka jual terlampau awal. Tak kisahlah Contoh, let's say kita ambil lah, dia beli tu 9.15 AM. Dia sebenarnya bukan pasal waktu jual terlampau awal ni, tapi harga. Let's say dia beli breakout 30 sen. Okey. So, resistance let's say lah, kat nampak kat sini 0.4. Maksudnya 40 sen lah. Okay, tapi 310 baru naik 2 bit, dia jual terus. Alasan, okey lah daripada tak ada. Siapa nak bagi? Kan? Untung RM100, RM200 kan. Siapa nak bagi? Okey lah daripada tak ada. Itu alasan dia. Lalas naik sampai 40 sen. Okey, padahal mungkin pukul 11 tu pun dah naik dah 40 sen. Contoh, boleh jadi macam tu. So meaning hold ni bukan maksudnya nak hold tu berbulan-bulan, tapi hold sikit sampai dapat harga yang cantik untuk jual. So the question becomes, macam mana nak tahu harga tu cantik untuk nak jual? Okay, right? So itulah kita nak share hari ni. Jadi solution to jual terlampau awal ni adalah yang kita panggil sebagai trailing stop. Okay, trailing stop. Right? Jadi trailing stop ni apa? Okay, trailing stop ni adalah, okay,
dua benda. Objektif dia adalah dua benda. So maksud trailing stop ni basically kita trailkan stop kita lah. Ayat lain dia, bahasa mudah dia, kita naikkan support kita lah. Alright. Objektif trailing stop ni ada dua. Okay. Number one adalah untuk kita maximizekan profit kita. Okay. Meaning, tanpa trailing stop agak susah untuk kita nak max profit kita. Okay, contoh kalau kita tak tahu trailing stop, mungkin kita beli satu counter, kita biar je dia naik. Tapi kita tak ada direction. Kita tak tahu, bila aku nak keluar ni tak tahu. Kita main, biar je lah, hold je lah. Mungkin capai resistance, kita jual. Dah lagi, lepas tu naik lagi. Kan? Jadi dengan trailing stop, kita ada satu kaedah. Alright? Itu nombor satu. Nombor dua, purpose trailing stop ni adalah untuk kita protect profit kita. Contoh, kita dah untung 40%. Right? Tapi kalau kita tak pakai trailing stop ni, mungkin akan jadi 10%. Maksudnya kita dah untung 40%, tanpa kita pakai trailing stop, mungkin dia akan jatuh sampai kita untung 10% ni. In fact, mungkin dah untung jadi rugi. So, solution dia adalah kita menggunakan trailing stop. So, this is two objektif kita pakai trailing stop. Jadi jom saya tunjuk macam mana kita nak guna trailing stop ni secara ringkas. Okay. So, let's say lah kita beli satu saham pada harga RM1 punya breakout. Contoh, dia breakout RM1. Okay. So, let's say lah ada resistance RM1.10. Jadi, trailing stop punya konsep ni sangat mudah. Kita akan hanya jual bila kena cut loss. Jadi, kita pun buatlah trading plan. Okay. Kita buat trading plan. So, trading, okay, plan. Right. So, let's say lah kita punya EP RM1, breakout RM1 ni lah kat sini. Okay, TP kita target price bukan take profit, RM1.10, cut loss 0.95. Jadi kalau you guys tengok dekat sini, okay, kita punya take profit adalah 10% daripada harga entry kita, cut loss kita 5% daripada harga entry kita. Okay, make sense kan? Reward 2, risk 1. Okay, jadi macam mana kita nak layan profit tuan? Sekarang ni 10% je. Macam mana kita nak layan profit sampai 40-50%? Dengan kita naikkan support kita. So, bila harga saham tu dah pecah RM1.10, instead of kita jual, kita naikkan support kita. Kita buat trading plan 2. Okay. So, tadi, nampak tak? Cut loss kita 0.95, jadi kita adjust cut loss kita ni. So, kita bayangkan kita baru masuk. Selepas harga dah breakout, okay, kita bayangkan kita baru masuk harga yang baru breakout. Kita bayangkan. Itu cara buat trading stop. So, let's say, RM1.10. Okay, TP yang lama ni jadikan je EP yang baru. So, kita pun buatlah TP baru. Contoh, RM1.20. Okay, sangat straightforward. Right, TP yang lama jadikan je EP yang baru. So, purpose dekat sini adalah sebenarnya kita nak adjust cut loss kita. Right, so kalau you guys tengok, right, tadi awal-awal cut loss kita 0.95, sekarang ni cut loss kita dah buat 1.05. Okay, kenapa 1.05? Alright, cara dia macam ni. Nanti you boleh buat ni trading plan 2 lah. Okay, so you boleh buat sampai trading plan 5 kalau dia makin naik. So, the teknik is sangat-sangat simple. Alright, bila breakout harga target profit kita, tadi contoh dekat RM1.10 ni, kita buat je trading plan baru. Beza dia adalah yang TP tu kita jadikan EP. Macam kita bayangkan kita baru masuk dekat RM1.10 tu. Sebenarnya kita dah masuk RM1 lah. Ni teknik dia. Okay. So, kita adjust je based on ratio ni tadi. 10% daripada harga entry reward. Ni kita buat nak senang kira lah. Okay. RM1.20 ni. Right. So, nampak tak? Reward 10% daripada harga EP baru. Kononnya baru EP lah. Okay. Dan 5%. Okay, cut loss 5% daripada harga EP. Nampak? 1.05. Jadi, you bayangkan, right? Kalau you dah profit, contohlah, you masuk RM1, you dah profit RM1.07. And then, you tak ada trailing stop. Dah naik RM1.17 lah contoh. Okay, dah naik RM1.17. Contoh, daripada you beli RM1, di saham tu dah naik RM1.17. Alright? You tak ada trailing stop, you tak tahu teknik trailing stop. Mungkin dia pergi balik 98 sen, you masih hold saham tu. Betul? Tapi sebabkan you pandai trailing stop, bila ada trailing stop, nampak tak? Okay, you boleh exit di harga trailing stop. So, harga yang lebih tinggi. Nampak? Masih profit punya position. Ni kalau kita cerita RM1.17 lah. So, cuba you bayangkan harga dah naik RM1.31. Contoh. Mungkin time tu cut loss you mungkin dah tinggi lagi lah. Mungkin 125 dah. Contoh. Nampak? So, the purpose of trailing stop ni sangat senang. Cara dia, method dia sangat simple. Dengan kita naikkan cut loss.
Okay, meaning kalau harga tengah RM1, cut loss kita 95 sen. Tapi harga dah breakout RM1.10, harga dah RM1.11, kita naikkan stop loss kita daripada 95, kita naikkan 105. Harga breakout lagi RM1.20. Okay, kita naikkan stop loss kita daripada 105, naikkan ke 115. Dengan cara ni, kita boleh layan profit kita, dalam masa yang sama, kita boleh protect profit kita. Guys, weekend ni kita dah tukar tarikh. Sepatutnya kita buat weekend lepas, tapi kita tukar tarikh weekend ni. Alright, kepada yang betul-betul serius nak belajar momentum trading. You guys tengok dah macam mana kita trade kan. Okay, betul-betul serius nak fokus short term trading. Short term trading meaning less than 1 week punya trading lah. Kita tak fokus yang yang lama-lama sangat tu, yang berbulan-bulan. Okay. Jadi, apa yang kita akan share, obviously intraday setup, macam mana nak scalping kaunter-kaunter baru IPO, RBS golden setup, okay, indikator apa kita pakai. So, siapa yang nak join, klik je link di bawah. Alright, kita akan buat kelas 2 hari, Sabtu dan Ahad ni, dan akan ada recording kelas. Dan kepada semua yang join kelas Momentum Trading Online ni, you guys akan join sekali Super Trader Club untuk 3 bulan. Okay, so siapa yang nak join, klik je link di bawah. Alright guys, itu saja untuk video kali ni. Jadi guys, sebenarnya ilmu ni for me sangat-sangat valuable, sangat-sangat mahal. Dulu saya tak tahu cara ni, susah sangat-sangat untuk saya nak hold position saya. Okay, but saya dah tahu cara ni, banyak kali dah saya untung persen yang besar disebabkan saya tahu trailing stop. Jadi guys, hadam betul-betul benda ni. Alright, try practicalkan benda ni, macam mana nak layan profit. So guys, if you guys find this video ada value, alright, make sure you guys subscribe channel kita, sharekan kawan-kawan, dan jangan lupa like video ni. Okay, so I'll see you guys in the next video. Thank you semua. Bye.